Cak. Assalamualaikum. Hari ni 10 hari bulan, hari Ahad, bulan 5. Hari ni aku dengan geng-geng aku nak ride santai-santai lah, dekat Kemaman, menuju ke Kemaman. Mungkin nak pergi Telaga Simpul, kena nasi sok kat situ. So member-member semua tengah kumpul dekat SQ MPK, dekat Texas mungkin. So saya akan pergi sana lah, jumpa kat sana. Okey geng, nanti kita jumpa masa RB. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni hari Ahad bulan 10 kan? 9 bulan. Kita ada satu ride suka-suka, ride kawan-kawan, ride select macam ni. Kita nak pergi ke Kemamam Idamam. Kemamam Idamam. Oh, Kemamam tu kat sini, kita pergi Kemamam. Okey? Apa-apa nanti kita tengok nanti. Alright. Angkat telefon. Siapa ni? Kau call siapa? Bojan. Bojan. Tak angkat? Tak angkat. Ni. Sampai juga. Ni. Akhirnya sampai juga. Ni jangka mengikut ramalan cuaca tak datang ni. Tapi alhamdulillah orang jauh datang juga. Tu dia. Sekejap lagi tunggu kunta pula. Ni kunta ni satu penyakit ni sebenarnya. Kunta tu penyakit tu. Manalah dia ni. Hari ni misi mustahil ni, misi mustahil. Kita menghadirkan seorang rider kita yang sangat susah nak dijinakkan ni. Sangat susah nak dijinakkan. Ni dah jinak-jinak sikit lah ni, jinak-jinak sikit. Tapi hampir-hampir nak lipat ni. Askar mana pula? Petronas sana. Nero. Okey, kita ke satu point lagi, nak ambil Nerol pula. Nerol tunggu kat Petronas lagi satu. Okey, ciao. Kita dah sampai dekat Petronas lalu. Kutip seorang lagi, satu brother ni, Nerol nama dia. So semua cukup klik dah. Lepas ni kita akan gerak lah. Okey, terus. Dua ekor kinzer bertemu di taman yang tenang dan syahdu. Mereka mula jatuh cinta seperti manusia biasa, bercinta dalam lumpur tebal. Semua nampak indah dan halus, tak peduli apa kata orang, mereka tetap terus bahagia. Oh, cinta dua ekor khinzir, kelak ketawa riang gembira, bulat manis selalu bersama. Hidup cinta terus bahagianya. Oh, cinta dua ekor khinzir, kelak ketawa riang gembira, bulat manis selalu bersama. Hidup cinta sampai selamanya. Kadang tengkar, kadang mesra, tetap bersama walau apa. Cinta kuat seperti besi, takkan mudah terpisah lagi. Oh, cinta dua ekor khinzir, kelak ketawa riang gembira, bulat manis selalu bersama. Hidup cinta sampai selamanya. Walau sukar, walau lama, cinta mereka tetap ada. Lumpur hitam tak menggoyahkan dua hati yang terus berdampingan.
cinta tetap ada. Lumpur hitam tak menggoyahkan dua hati yang terus berdampingan. Cinta dua ekor hinzi, kelak ketawa riang gembira, bulat manis selalu bersama, hidup cinta sampai selamanya. Oh cinta dua ekor hinzi, kelak ketawa riang gembira, bulat manis selalu bersama, hidup cinta sampai selamanya. Walau sukar, walau lama, cinta mereka tetap ada. Lumpur hitam tak menggoyahkan dua hati yang terus berdampingan. Sampai juga airnya. Teluk kalung dengan tahi kau. Telaga Simpul. Telaga Simpul. Kalung. Kalung mana tahu? Ha? Yang tinggi tu, tu dekat Cerating tu. Oh. Pantai kamu kan? Tu lah kamu, pantai lah. Oh. Jauh lagi. Dia boleh semain jamuk tu. Kan? Lawa dia. Ganu lah. Minum. Patut lah. Okey. Relax. Baik. Kita makan dulu lah geng, makan dulu. Lepas ni kita plan hidup plan hidup Mana? Plan hidup kan? Pengalan ni op. Tahu bawa bari apa ibu aku kan? Bagus, sebab aku gegar. Habis? Keras kelas betul. Keras skuter yang tekan aku. Main. Kenderu. Aisyah Budi 45. Yang tak pergi. Ni dah declare. Bank of Bank kau pernah mana Zek? Sol, Mawi, Papi. Mawi dah nampak. Ojan. Sadam. Boleh mau dah. Lu kau bawa Iwan lipat. Iwan 6. Iwan lipat. Cepat. Ucapan untuk Iwan menipu. Main ni lah dia. Rotek habis, lesen habis. Semua benda cik. Iwan back. Tahu pula Iwan. Makan apa ya? Tahu lah. Iwan dia belum dapat hidayah untuk ride lagi. Nampaknya kita tunggu sampai dia turun hidayah lah untuk ride Hijaknya tu belum terbuka, dia belum tahu lagi. Lepas tu nasi goreng ayam. Dia belum tahu lagi sedapnya nikmatnya ride ni. Kalau Iwan ada rasanya dia akan terus ke Dungun lah, seorang diri melanjutkan ride dia. Orang dari tadi dah. Okey ni ya. Salah seorang rider. Boleh tahan ah. Tadi ikan bekok aku tak sampai lagi. Kan nak makan dengan apa? Yang ni sibuk dengan ikan bekok dia. Kenapa kau tak tunggu dulu? Tunggu ikan bekok sampai. Gila kau, lapar saya. Tangan dah kebas. Lapar boh. Lapar boh. Dak tengok tu. Yang lagi. Ni dia. Sudah sampai. Sama adik, order selagi nasi dengan telur 90. Tai kau. Aku tengok Kita berhenti kejap lepas makan. Beristirahat dulu. Member baring-baring. Dia skis pupat keluar.
Lepas tu duduk belakang lori tu tadi. Batu kan. Tu yang kena cepat beralih daripada kereta-kereta, motor lori. Banyak no toraknya. Siapa ni yang ajak dia? Cenuh lah lepas ni akan datang kita cenuh cenuh. Cenuh pekan mana kau ni? Kita ride Cenuh ke Temeloh tu? ride santai ke cenuh pula. Kita kena ikan patin. Bawah pada Temeloh. Patin cenuh pula. Biasa orang Temeloh lah. Ni kita patin cenuh pula. Oi, kau tak kena lagi tu. Aku nak kena nasi goreng berapi semalam lembing tu. Tak ada lah, tak buat. Aku tak buat. Aku Ada lagi ke? Nasi lembing ada je. Kau tahu lagi satu kan? Tak berentas sepadan lah Man. Ada lagi satu, nasi goreng petai. Dekat dengan lembing tu. Boleh juga. Apa ni main mesej pula. Dia jangan banyak-banyak. Update laporan. Geng takut bini. Okey, besok. Bukan, ni dah dalam lagi. Masuk dalam lagi pada atas pada kubur ni. Okey. Dia dalam Betul, hutan. berehat Apa sebentar lupa ke? dah. Nanti petanya balik. Betul-betul kau orang. Nasi goreng petai. Betul rat tu Lepas makan. Memang sedap. Mana kita gerak? Geng Skubat ramai di sana. Kita solat dulu dekat masjid Kemaman. Yang main Pantai Monik dulu lah. Pantai Monik dulu. masuk train. Cari kopi kan. Situ ada kopi, orang jual kopi. Aku nak muntah Dah. ni. Muntah dulu. Oh ni dekat jalan masuk pelabuhan Jalan masuk pelabuhan Kemaman. Mana ni? Masuk dalam lagi lepas kedai yang Nanti aku dah berkopi. masuk dalam dulu. Aku ingat lupa lah. Nanti Dah kasih dia kalau nanti aku tanya member. Okey, geng-geng semua tengah sekarang ready nak pergi masjid untuk solat Zuhur. Lepas ni kita jumpa kat Pantai Monik lah kat. Kita relax makan ni, ambil angin-angin sikit. Ke lepas Zuhur nak terus balik je? Okey ke? Tengok lah kalau semua okey. Dah nak menginggah lagi, nak beli makanan, nak beli Dah lepas pokok. Zuhur ni pukul 2 suku kau. Boleh lah. Aku jadual aku ketat tau. Okey, kita mungkin akan lepas sembahyang ni kita pergi beli kopi leko. Tapi kita lalu Pantai Monik. Okey, kita dah sampai ke Pantai Monik. Pantai Monik. Oh, barisan-barisan rider barisan-barisan rider kita. Kemas set kita. Wah. Aku tak makan tak ada masalah. Gila. Sampai kampung rusun. Kemas kembing boh. Kelai. Sakit dah. Sampai nak beli ambil. Dia nak sweat dengan skuter. Baru kau. Sweat dengan skuter. Ni. Fose. Alang-alang ni. Alang-alang namanya pun alang. Dia nak jual, nak swap dia. Siapa ada skuter nak pakai one tu. ambil dah sepatu sikit. Ni. Wei. Sudut satu. Motor nak jual. Kan dah guna kan. Experiencing. Motor nak jual dia berapa ni? Berapa spek? Berapa ni? 10. Tak spek berapa? 5 5 apa kau ni? Spek blok kau 58? 48. Tarik kau. Standard pun 57 takkan. Ini jack 4 rasa ni. Jack 4. Jack jauh ni. Dah buat belaka dah ni. Nak swap dengan skuter. Skuter lah. Paling bosok pun NMAX lah. Siapa nak NMAX? Tambah sikit lah. Sebab tu spek dah blow up dah ni. Tapi tak tahu lah blow up berapa. Riokok tu jap. Pantai Monik geng. Dia Pantai Monik. Pantai Monik. Kemaman. Tempat ni memang cantik geng.
Kalau tak lagi lah. Lagilah nak Gol sangat. Aku malas. Golnya banyak. Gol sikit. Aku nak beli warna biru sebenarnya. Lalu kat highway kita jalan pantai lah. Panjang jalan tu. Kita kat Roti Pound Kita beli Roti Pound untuk bawa balik ke rumah. Layan makan sambil tengok TV. Tu dah habis lah. Wajib beli lah. Itulah kau ajak pergi kau kan. Ni lah kat balik. Singgah sebentar. Tadi gila babi budak. Singgah sebentar di kedai mi calong. Kena mi calong dulu. Oh, dia. Lepak-lepak sekejap, singgah-singgah sekejap. Ni tadi sinero. Kena mi Ni sebelum ni cakap depan sikit. Tadi naruh. Alang tengok. Yang lepas lori tu. Okay, tadi lupa pula nak buat video ending. Disebabkan bateri habis dah kan kamera. Jadinya begitulah hari ni punya program. Ride ke Kemaman, kena nasi sup dekat Telaga Simpul. So insyaAllah aku dengan geng akan ride lagi. Mungkin akan ride ke Maran ataupun Pekan lah. Tengok macam mana bincang-bincang. Next kita mungkin ride malam, InsyaAllah. So pada kawan-kawan aku yang dah subscribe channel aku ni, terima kasih banyak. Dan insyaAllah nantikan next content, next ride yang akan datang, InsyaAllah. Okay gang, ciao.